Okey geng, Assalamualaikum. Okey, hari ni bukan cerita nak jual barang, bukan nak cerita pasal motor. Hari ni kita nak beritahu yang kita akan anjurkan event drag kereta. Macam sebelum ni juga, cuma sebelum ni kita buat V1 di Songkla dan kali ni V2 juga di Songkla. Kita akan buat di track Songkla. Sebab track tu ramai orang yang pilih track tu. Hari tu kita ada vote lah dalam grup, nak buat di Terengganu ke nak buat di Songkla. Boleh kata 99% lah pilih nak pergi ke Songkla. Jadi kita tak tahu sebab apa, mungkin seronok kot sambil race, sambil boleh bawa family jalan-jalan kan, boleh makan sedap-sedap ke apa, kita tak tahu. So kita pilih ramai yang orang pilih lah. Jadi kita akan buat pada 4 hari bulan 7 hari Sabtu kan, betul? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ngam lah, kita ada lebih kurang dalam dekat-dekat sebulan lagi lah. So ramai yang tak siap kereta lagi dah boleh siapkan. Dan apa yang best dia? Yang best dia hadiah. Okey, hadiah kita untuk satu kategori kita akan sediakan 12,000 untuk satu kategori. Kita ada 4 kategori. So total hadiah adalah 48,000. Dah tersedia dah duit tu. Okey. Nombor 1 kita akan bagi 6,000. Nombor 2 3,000. Nombor 3 2,000 dan nombor 4 1,000. So total untuk satu kategori adalah 12. 6 campur 3 campur 2 campur 1. So total 12,000 untuk satu kategori. 4 kategori akan jadi 48,000. Dan yang best dia, duit tu kita dah dapat dah daripada sponsor kita. Okey, sponsor terbesar kita lah adalah Abang L kita, Erah, jual baju Melayu tu. Hangpa tahu lah, sebut nama Abang L pun hangpa dah kenal dah siapa. Dia antara sponsor terbesar kita. Dan sponsor yang nombor 2 terbesar adalah Yosun. Yosun tu maksud tu kilang yang saya jual tayar motor tu. Kilang Yosun kan. Shop EXA ada kilang Yosun tu adalah kilang. So kilang pun ada sponsor juga. Sebab saya bagi tahu dia kata saya nak anjurkan event ni, sponsor lah sikit. Dia pun kata okey, no problem. Kita minta adalah berapa duit yang kita minta untuk nak cover pasal hadiah tadi tu. So selesai dah buat hadiah, kita dah ada ready dah. 48,000 untuk bagi hadiah kat pemenang tadi. Clear. Okey. Jadi untuk register apa semua lagi kita akan tulis. Dan yang setakat hari ni yang dah register dalam 70 orang. Sebab kita pun war-warkan dalam grup saja. Ni baru kita buat official video punya, nak beritahu tarikh apa semua. Kita dah ada dalam 70 register. So kita akan buka lagi lebih kurang 40 ke 50 register saja. Kita nak ambil dalam 120 lah. Tak mahu banyak-banyak sebab kali ni kita ada 4 kategori. So 4 kategori kita bagi Apik cerita. Okey, on Apik. Okey, untuk kali ni V2 kita ada 4 kategori. Yang pertama kategori dia seperti yang tahun lepas 3 kategori. Tahun ni kita ada 4 kategori. Yang pertama FKA FL5 Turbo Standard. Okey, turbo standard. Yang kedua FKA FL5 turbo open. Okey, yang ketiga ni AWD 2.0 dan satu lagi yang kita tambah ni adalah FWD 2.0. Okey, untuk AWD dengan FWD ni kita open kepada semua kereta yang CC dia tak melebihi pada 2.0 ke atas. Jadi 2.0 ke bawah. 1.4 ke nak masuk, 1.6 kalau dia berani dia sanggup masuk, tapi dalam register tu pun dah ada dah. Yang mana 1.4 dah register dah. Dia fighter, berani. Fighter. Dia fighter. Jadi dia nak lawan. Dia kata tak kisah. Dia kata sebab dia nak fun. Jadi mana tahu nasib dia boleh menang dalam Songkla V2 ni. Jadi yang mana yang belum register boleh register sebelum bos kata dah tutup. Jadi tak ada lah peluang untuk kita nak buka lagi. Dan hadiah pula, bukan hadiah, register pula memang macam biasa RM200 saja. Walaupun nombor 1 harga RM6,000, pemenang tu total harga RM12,000, pemenang untuk satu kategori, register tetap RM200. RM200 tu untuk kami sewa track, sewa kemoh yang untuk apa, ada sikit-sikit punya kemoh ke apa kan, pengurusan kita ada lah, nak bayar gaji apa semua, itu saja. Jadi yang hadiah tadi kita dah ada daripada sponsor. Dan kita ada juga sponsor daripada PMH dan juga apa, Travel Tie. Travel Tie tu yang duk buat insurans ke Thailand ni, Travel Tie dan juga PMH. PMH tu abang Iwan kita lah yang duk jual kereta Yuska, duk buat pusat servis di Alstar tu. Okey, jadi hangpa kenal dia lah. Jadi ada lagi yang mana nak sponsor ke apa semua, boleh contact Apik Drone kita akan bagi nombor kat bawah. Kod lah ada yang mana-mana brand yang nak sponsor sikit, tak ada masalah. No problem, kita terima. Boleh contact Apik Drone, okey. Dan yang nak register boleh register, kita akan letak link apa semua, hangpa boleh klik link tu ataupun boleh contact WhatsApp dia untuk pertanyaan selanjutnya. Okey, nanti mungkin kita akan ada video-video update lagi lah pasal hari ni. Tapi lah hangpa cuma set 4 hari bulan 7. Nak booking hotel kan, nak booking apa kan, dah boleh dah lah. Okey, ngam.